Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong tekan like, tolong tekan share, dan masih lagi love dalam keadaan apa jua pun, kita mesti bagi doa yang terindah supaya ada juga yang masih lagi berpenyakit lain daripada COVID ataupun penyakit-penyakit yang lebih serius seperti kanser dan sebagainya. Ada daripada negara-negara seperti Germany. Hari ini saya nak cerita pada you all, ada satu nama chamomile. Kalau siapa-siapa yang nampak teh chamomile dan sebagainya tu telah terkenal sejak kebelakangan ni. Teh chamomile ni atau chamomile sendiri, dia sendiri dah beribu tahun dah terkenal, tapi telah dipopularkan di negara seperti Europe yang diterajui oleh Germany sebenarnya. Chamomile ni banyak dia orang buat dari segi homeopati, daripada herbal terapi ataupun cuma untuk aromaterapi, semua boleh ada orang pakai, sebab dia boleh mententeramkan, boleh bagi tidur, dia juga anti radangan dan sebagainya. Tapi nanti saya cerita pada anda kenapa kita tengok herba-herba terhebat ni, sebab zaman sekarang ni ada formula yang bila dicampur dengan bahan-bahan seperti chamomile ini, didapati virus, terutama sekali virus yang kita cerita sekarang ni lah kan, jenis-jenis SARS dan sebagainya ni boleh dengan chamomile pun dah ada dia punya impak. Cuma kalau chamomile dengan teh saja saya rasa tak cukup. Itu satu. Nombor dua yang saya boleh baca kat sini, yang saya dah buat kumpulan yang terbaik, antaranya kita pergi ke kawasan negara Arab pula. Rupanya Arab, ini orang Islam memang terkenal, dah tahu sangat-sangat. Tidak lain tidak bukan, dah dibuktikan pun. Yang ni kajian. Chamomile ada kajian yang paling tertua dan paling banyak membuktikan ada impak kepada, termasuklah virus yang kita risau sekarang ni. Penyakit berarti daripada mata sampai rambut sampai kaki semua kecuali mati boleh diubati. Tak, dia bukan macam tu. Dari sudut sains, kalau you tengok ulama-ulama yang dah pandai kupas, dia dah kata di zaman itu pula masa kalau you tengok kawasan-kawasan berkenaan ni, penyakit-penyakit yang sejuk, penyakit sejuk-sejuk dia memang abdal, memang terbaik. Berarti bila dia kata semua penyakit di waktu itu, jadi kalau zaman sekarang ni dah ada penyakit-penyakit yang daripada kulit, ada masalah kes-kes panau atau kes-kes psoriasis, semua tu mungkin boleh, tetapi dia ada penyakit-penyakit yang resmi dia boleh, termasuk penyakit respiratory. Respiratory itu maksudnya penyakit paru-paru, penyakit jantung, penyakit asma dan sebagainya tu. Tetapi orang buat kajian di Universiti Riyadh, tak salah saya, ada tulisannya ada dalam ni. Saya pun dah siap lama dah, kadang-kadang tak ingat nama universiti tu. Universiti di Saudi ni ada kumpulan researcher yang confirm, kata kalau dia bagi yang penting ialah dos dia, habatul sauda. Habatul sauda tu memang siapa pun tak dapat nafikan, tetapi yang tafsiran semua penyakit daripada ujung rambut ujung kaki tu, itu secara literal tak tepat. Dia punya jawapannya beberapa jenis penyakit sekarang termasuklah yang dinamakan virus, yang dia orang buat kajian yang saya boleh kepilkan kat dalam saya punya research work ni, namanya ialah SARS. Maksudnya inilah yang coronavirus punya isu ni kan, dah dibuat kajian. Cuma dengan syarat, dia orang kata kalau habatus sauda saja tak cukup, dia kena combine dengan bahan-bahan atau makanan yang tinggi dengan zinc. Saya pernah buat lecture kan, zinc 2 minggu lepas tak salah saya. So siapa yang ambil seperti daripada moringa kan, daripada bahan-bahan daun-daun yang menghijau, banyak zinc. Okay, so jangan risau, makanan kita pun banyak ada zinc. Tapi ingat, bukan takat betul sadar yang boleh membunuh semua yang saya cerita malam ni. Untuk virus atau tingkat yang penting bukan membunuh virus tu, yang penting ialah untuk meningkatkan imuniti kita. Selalu orang salah bulan. Kalau kita ambil ubat untuk bunuh virus, itu antivirus. Tapi kita bukan antivirus, kita meningkatkan perisai kita, menguatkan pertahanan kita. Itu tujuan kita. Di samping itu, orang buat kajian, memang dia masuk virus-virus ni, dia masukkan dengan habatus sauda, dia campur dengan zinc. Jadi virus tu boleh boleh mati. Itu cara lab buat test. Jadi bila ditest dengan manusia pula,
Selepas katakan stage 1, stage 2 terutama sekali memang beres. Dia ada cara untuk cara minum, cara makan semua tu kena betul. Dos tu dia punya berapa gram, berapa kali sehari, yang tu yang penting. Faham? Okey, lagi saya bagi tahu. Di Filipina orang pakai minyak kelapa darah. Pun dah tengah buat kajian sekarang. Nanti kalau dah dikonfirm boleh pakai untuk manusia, tapi dia orang tak sabar dah tunggu sebab orang miskin-miskin kan. Dia bantai je minyak kelapa darah tu. Sebab tu kita pun kebetulan bawa keluar Lorix juga kan, untuk kanak-kanak tu. Tapi yang penting sekarang saya cerita kat Thailand. Dan kita balik ke bumi kita yang dekat sekali, Indonesia, sebab kebanyakan makanan Thailand dan Malaysia dan tanahnya hampir sama dengan kita. Kat Malaysia sendiri kajian belum komplit. Belum, mungkin lambat lah kot nak keluar zaman sekarang ni kan. Yang dah siap di Thailand dan di Indonesia ada satu yang dinamakan hempedu bumi. Pernah dengar tak hempedu bumi? Jadi siapa yang tanam hempedu bumi itu, cuma you kena lagi sekali tahu macam mana nak extract dia. Sebab kalau hempedu bumi ni kalau salah-salah makan, dia boleh rosakkan you punya liver pula. Kan? Tak semua macam any herba pun, kalau benda baik pun, kalau you salah ambil dan kekerapan dan dos dia terlalu tinggi pun you rosak. Banyak orang kadang-kadang sampai, you pernah dengar tak, sampai jadi jaundice dan sebagainya. Sebab maklum saja dia lagi potent, maksudnya lagi bagus, dia memang ada kesan-kesan yang kalau salah-salah bulan membahayakan, terutama sekali liver. Satu lagi, kajian dalam saya punya himpunan ni namanya Royal Jelly, ataupun kalau you tak jumpa Royal Jelly, you boleh ambil madu hutan, madu tualang ni yang macam saya keluarkan tu. Tapi saya pun kebetulan masa tu saya tak tahu yang boleh pakai untuk virus-virus ni kan. Memang betul. Malam ni saya cerita dua yang daripada yang disebut-sebutkan tu, yang untuk orang-orang Islam tu terkenal sangat. Satu habatus sauda, satu asal usulnya daripada lebah. Tapi yang paling abdal malam ni saya pilih Royal Jelly. Tahu kan Royal Jelly yang putih tu. Setengah orang ambil propolis pun boleh, tapi saya lebih suka kepada Royal Jelly sebab dia lebih dari segi kekuatannya, dia ada taraf-taraf dia. Honey pun boleh, Royal Jelly pun boleh, propolis pun boleh. Okay. Last sekali ada satu lagi dipanggil, nak ambil zinc tu daripada mana, boleh juga daripada moringa. Pernah dengar moringa? Moringa ni kalau memanglah kat Arab dulu mana ada moringa. Di Rasulullah SAW takkan nak cerita pasal moringa dan sebagainya kan, tapi dia suruh kita fikir juga dan berusaha, betul tak? Lain tempat, lain tumbuh-tumbuhan kan, dan setiap satunya memang ciptaan Allah, dan setiap ciptaan Allah tu mesti ada dia punya manfaatnya. Jadi orang dapati yang latest sekarang ni superfoodnya ialah moringa. Kebetulan dia tinggi dalam zinc, dan jadi bila you kombinasi 7 tadi, satu dipanggil chamomile, walaupun orang dah terlupa sebab orang terkenalkan atau memperkenalkannya dengan cara buat teh saja kan, tapi sebenarnya kalau you pandai extract chamomile ni, dia one of the best. Bila dikombinasi dengan habatus sauda dan zinc, 3 ni saja dah boleh kira. Kalau you tak sempat ambil ubat doktor ke, kalau tak sempat kalau doktor suruh kuarantin dulu pun, kadang-kadang suspek saja, ataupun you dah positif tapi tak tahu nak buat apa, selain daripada saya cerita itu, pernafasan, matahari, dan makanan-makanan yang kan saya cerita, beetroot, ulam, makanan hijau, citrus fruits, lemon, semua tu. Selain daripada tu, yang ini adalah merupakan next step. Maksudnya kalau dalam keadaan yang begitu agak parah juga sekarang, betul tak? Jadi kita memang risau, tapi risau saja tak guna, kita kena berusaha. Makan dah jaga, tidur dah jaga. Di suplemen yang saya campur dua lagi tu, dipanggil Royal Jelly dan empedu bumi saya dah cerita tadi, dan termasuklah zinc. Madu kelulut pun boleh, yes. Tapi dia saja tak cukup, dan yang penting ialah 77 ni. Saya masukkan 77 ni, dan sebenarnya saya dah ambil lama dah, dekat masuk 5 bulan dah. Maksudnya buat sendirilah, sebab nanti orang kata macam semuanya nak buat je kan, bagi orang lain lah pula buat. Tapi bila saya tengok dia punya kes ni meningkat, dan saya nampak macam
kita kena buat sesuatu. So kajian dah ada, orang dah di Thailand pun dah pakai formula dia pakai hempedu bumi saja pun dia ada formula dia sendiri. Dah apa tu, meyakinkan. Di Indonesia tu hempedu bumi tu dia panggil apa? Samolito apa? Samolito. Ada nama Indonesia ni. Kalau saya sebut sambalito tu, dia orang amat tahulah, orang kampung sana semua ambil kalau untuk mempertahankan diri. Jadi kalau kita kombinasi tu berdasarkan kepada kajian yang ada kat tangan saya ni dan formula dia tu, yang penting kita dah keluarkan apa yang dinamakan namanya Herbagel.